Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aimi Syamimi, pelajar Diploma Pengajian Teknologi Kreatif Video dan Filem atau ringkasnya dipanggil Program DCV di Politeknik Metro Tasik Gelugor. Idea inovasi yang saya akan bentangkan hasil kerjasama saya dan rakan-rakan iaitu Syamira Adlina dan Nur Adilah Damia tentang Service Bride Assistant. Bayangkan, hari perkahwinan yang sepatutnya menjadi hari paling bahagia tetapi pengantin terpaksa memikirkan pelbagai perkara seperti mengurus vendor, jadual majlis, pakaian, keluarga dan tetamu. Akibatnya, ramai pengantin tak dapat menikmati detik istimewa mereka kerana terlalu sibuk menguruskan majlis. Daripada masalah inilah lahirnya Bride Assistant, iaitu perkhidmatan pembantu peribadi yang bertanggungjawab membantu pengantin sepanjang majlis berlangsung agar semuanya berjalan lancar dan teratur. Perkhidmatan kami merangkumi pengurusan jadual majlis, membantu pengantin menukar persalinan, memastikan penampilan sentiasa kemas, menyediakan kit kecemasan, berkomunikasi dengan vendor serta membantu menyelesaikan sebarang masalah yang berlaku secara pantas. Dengan adanya Bride Assistant, pengantin hanya perlu fokus untuk menikmati hari bahagia mereka bersama keluarga dan tetamu. Keunikan Bride Assistant ialah kami sentiasa berada di sisi pengantin sepanjang majlis. Kami bukan sekadar membantu dari segi fizikal, malah menjadi individu yang memastikan setiap perjalanan majlis berjalan mengikut perancangan. Perkhidmatan yang profesional, mesra dan pantas inilah yang membezakan kami daripada perkhidmatan biasa. Dari segi potensi pasaran, industri perkahwinan di Malaysia sentiasa berkembang dan permintaan terhadap perkhidmatan yang dapat mengurangkan tekanan pengantin semakin meningkat. Hal ini membuka peluang besar untuk Bride Assistant berkembang sebagai salah satu perkhidmatan penting dalam setiap majlis perkahwinan. Sasaran pasaran kami ialah pasangan pengantin berusia sekitar 20 hingga 40 tahun, wedding planner, butik pengantin serta keluarga yang menginginkan majlis yang lebih teratur dan bebas daripada tekanan. Bagi strategi pemasaran, kami akan memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook dengan berkongsi video di sebalik tabir, testimoni pelanggan serta menunjukkan peranan sebenar Bride Assistant ketika majlis berlangsung. Kami juga akan bekerjasama dengan butik pengantin, juru gambar dan wedding planner bagi memperluaskan lagi capaian pelanggan. Harapan kami ialah Bride Assistant menjadi pilihan utama pasangan pengantin di Malaysia serta dikenali sebagai perkhidmatan yang mampu memberikan ketenangan, keselesaan dan pengalaman perkahwinan yang lebih bermakna. Kesimpulannya, Bride Assistant bukan sekadar pembantu majlis, tetapi merupakan teman yang memastikan setiap pasangan dapat menikmati hari paling bermakna dalam hidup mereka tanpa tekanan dan kebimbangan. Sekian, terima kasih daripada saya, Nur Aimi Syamimi, Syamira Adlina dan Nur Adilah Damia.